Cuba kita bandingkan. Zaman bosku jadi Perdana Menteri dan juga sebagai Presiden UMNO, siapa di kalangan kita ni yang tidak dapat bantuan daripada bosku? Jentera mana yang bosku tidak bantu? Daripada peringkat pusat, peringkat negeri. Ada negeri yang dapat puluhan juta. Bahagian-bahagian semua dapat jentera mewah. Tapi kita kalah. Biar segala-galanya perlukan duit, tapi duit bukan segala-galanya. Kalau ada duit, ada wang, tetapi kita tidak menggunakan metodologi atau kaedah pendekatan secara baru, maka kita ke laut. Datuk Seri Najib menerima apa sahaja cadangan. Saya tahu. Saya jadi sirsa politik Datuk Najib mulai tahun 87. Tarikh saya dilantik ialah 1 Oktober 1987. Walaupun saya jadi Timbalan Menteri, jadi Menteri, jadi TPM, saya masih anggap diri saya sebagai sirsa politik. Saya rapat dengan beliau, tapi tidak serapat Datuk Seri Rosmah lah. Saya tahu pemikiran beliau, saya tahu kaedah beliau, dan saya tahu pendekatan yang beliau lakukan untuk parti, untuk kerajaan yang beliau ketuai. Tetapi apabila fitnah yang tersusun, saya ulang, fitnah yang tersusun pasti akan mengatasi kebenaran yang berselerakan. Fitnah yang dibalingkan pada beliau, dibalingkan pada kerajaan, begitu menyebabkan, saya sebut tadi, the best form of defense is to attack. Kita tak defense, jauh lagi daripada attack, maka kita kalah.